Bagaimana hibah membantu waris? Rumah ini dibina dengan susah payah, tapi siapa yang akan dapat bila saya tiada nanti? Tanpa hibah, harta anda mungkin jadi rebutan. Anak angkat, isteri kedua, mereka mungkin tak dapat apa-apa. Dengan hibah, anda tentukan sendiri siapa yang menerima. Anak, isteri, atau cucu yang memerlukan. Dokumen hibah yang sah dapat menyelamatkan harta dan silaturahim. Tidak perlu menunggu proses mahkamah. Rancang harta, sampaikan kasih. Layari rancangharta.org hari ini.